ke program AI for EduKids, Spark Kids Jelajah Dunia AI yang dianjurkan oleh Pusat Sumber SK Siputih. Okey, apa khabar anak-anak murid semua? Okey, boleh komen di ruangan komen ya. Okey, apakah tujuan program ini diadakan? Adalah untuk memberi lebih pengetahuan atau penjelajahan tentang dunia AI. Okey, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini yang tidak asing lagi pada kita, iaitu Puan Nur Syuhada binti Rosli, merupakan penolong kanan core curriculum SK Siputih, edu influencer dan juga YouTuber. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Nur Syuhada binti Rosli untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan tentang dunia AI. Dipersilakan. Terima kasih Ustazah Zakia selaku moderator kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu yang sedang bercuti sekarang ni? Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Tahniah cikgu. Okey, tahniah. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu ucapkan tahniah sebab sama-sama sudi luangkan masa walaupun sedang bercuti sekarang ni, masing-masing ada program masing-masing bersama keluarga, tapi masih ada masa untuk bersama-sama kita pelajari sesuatu yang mungkin baru bagi sesetengah anak-anak murid cikgu, tapi mungkin ada yang dah lebih tahu ataupun dah pandai, dah menjelajah dah kiranya dalam dunia AI ini. Jadi pada malam ni kita nak sama-sama kongsi, sama-sama belajar bagaimana kita nak menggunakan AI sebagai seorang murid secara beretika lah. Okey, cikgu harap semua bersedia. Kalau tak faham tak ada masalah, boleh je tanya cikgu nanti. Okey, kita akan buat bersama-sama pada malam ini. Okey, sekarang cikgu akan kongsikan dulu. Okey, paparan ini. Nampak tak semua? Nampak. Nampak kan? Okey, cikgu harap masing-masing kita mic dahulu. Kalau ada soalan boleh kemukakan di bahagian komen ataupun jika ingin bertanya soalan secara terus menggunakan mikrofon masing-masing boleh angkat tangan. Okey, ada ikon raise hand kan dekat bahagian bawah tu. Okey. Okey, dah bersedia ya? Okey. Sebenarnya program AI for EDU Spark Kids ni merupakan satu cetusan idea daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kelantan Selatan sendiri yang sangatlah mengutamakan digital terhadap pemimpin sekolah, guru-guru dan pastinya sekarang Sekolah Kebangsaan Siputih menyambut program ini, menyambut program baik yang daripada PPD ini untuk disampaikan kepada murid pula. Okey, sebab kita nak pastikan murid SK Siputih ataupun ada murid luar yang ada bersama-sama kita pada malam ini menjadi seorang murid yang fasih digital, selaras dengan dasar pendidikan digital daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sebelum cikgu mulakan tentang apa yang kita nak belajar hari ini, dunia AI yang akan kita belajar hari ini. Okey, tadi Ustazah Zakia dah perkenalkan diri cikgu, merupakan kamu semua. Okey, pengalaman mengajar cikgu merupakan seorang guru yang telah berkhidmat selama 15 tahun. Seorang influencer KPM, cikgu ada mempunyai beberapa sijil iaitu Google Certified Trainer, Gemini Educator, Apple Teacher, Microsoft Innovative Educator Expert. Ini antara sijil-sijil yang cikgu perolehi lah dan cikgu rasa apa yang cikgu dapat, cikgu nak kongsikan pula kepada anak-anak murid cikgu.
Okey, sekarang kita tengok. Dulu, zaman dulu tak ada Google. Apa-apa kita nak cari jawapan, aku nak cari masalah yang kita ada, semua kita akan gunakan Google. Tapi sekarang ni kita dah ada AI. Ada beza tau, Google dan juga AI. Okay, apa beza Google dan juga AI ni? Dulu kita guna Google, sekarang kita dah ada AI, iaitu Google merupakan enjin carian. Kita nak cari jawapan, kita akan type. Contoh, tempat menarik di Perak. Okay, kita cari dan Google akan beri senarai kat kita. Dia akan bagi ada Teluk Batik, ada Gua Tempurung, ada Gopeng, ada Batu Gajah. Dia akan bagi kita cari. Dia akan senaraikan dan kita akan cari. Tapi dengan adanya AI ni akan terus beri kita jawapan. Okey, boleh tak cikgu nak anak-anak murid cikgu tolong senaraikan atau type di bahagian komen apakah AI yang biasa anak-anak guna. Kalau tak guna tak ada masalah, tapi cikgu nak tahu apa AI yang biasa digunakan. Okey, ramai dah jawab ni. ChatGPT, Putri Nisa Sabila Gemini, Dia Alisha ChatGPT, Idina ChatGPT Gemini. Okey, Amal Husaini ChatGPT, Nadim Cici ChatGPT. Okey, ramai yang gunakan ChatGPT. Okey, kebanyakannya lah. Okey, terima kasih. Okay, sebenarnya dalam AI ataupun aplikasi yang sekarang ini banyak sangat yang boleh kita gunakan. Tapi hari ini cikgu akan fokuskan AI untuk murid yang terdapat dalam akaun Delima kita. Okey. Jadi, apa yang akan kita belajar daripada AI for EDU Spark Kids ni? Okey, yang pertama, kita nak faham dulu etika penggunaan AI ini. Okey, supaya murid-murid dapat menggunakan AI secara beretika, dapat guna dengan bertanggungjawab, selamat. Termasuklah kita nak hormati hak cipta seseorang itu, ada privasinya dan juga ada nilai murninya. Yang kedua, pastinya malam ini kita akan menjana image menggunakan salah satu AI yang terdapat dalam Delima murid-murid. Okey, dan yang satu lagi kita akan hasilkan buku cerita sendiri. Anak-anak cikgu akan buat buku cerita, akan tulis buku cerita digital. Okey, tapi kita akan buat untuk siri yang pertama ini, kita akan belajar menjana image menggunakan AI dahulu. Siri yang kedua nanti, pada minggu hadapan, baru kita akan belajar cara menghasilkan buku cerita digital. Cikgu harap semua bagi perhatian, fokus betul-betul sebab kita akan belajar dengan apa yang AI akan beri kepada kita. Okey, siapa yang tak sabar lah ni? Okey. Semua angkat tangan. Alright. Okey, sekarang sebelum cikgu mulakan. Okey, manusia atau mesin? Okey, sabar, jangan jawab dulu. Ada beberapa soalan yang akan cikgu tanya. Manusia atau mesin? Cikgu ada beberapa gambar. Cikgu nak anak-anak murid cikgu tuliskan gambar yang akan cikgu tunjukkan ini sama ada dihasilkan atau ditangkap atau dicipta oleh manusia ataupun mesin, iaitu AI. Okey, gambar AI ke ataupun gambar daripada manusia. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar A manusia ke mesin? Gambar B manusia ke mesin? Cuba type di bahagian komen. Cuba tengok betul-betul gambar ni. Type bahagian komen. Tak boleh komen. Komen dekat mana? Bahagian komen, chat with everyone. Ada dekat tepi. Kat tepi bawah tu, chat with everyone. Okay, Nuha, A mesin, B manusia.
Wan Nur Idina, A mesin. Zarif Fatia, A mesin, B manusia. Mana satu ni? B manusia, A mesin. Wah, ramai yang jawab A daripada mesin daripada AI, gambar AI. B ialah gambar daripada manusia. Kebanyakannya A dan B mesin. Imtiaz, A dengan B, dua-dua ni gambar daripada AI. Darwish, gambar A mesin, gambar B daripada gambar yang diambil oleh manusia. Okey, jawapannya. Manusia, gambar yang diambil oleh manusia ialah gambar B. Dan juga gambar A merupakan gambar yang dijana oleh AI. Nampak tak beza dia? Ni nampak lebih realistik. Lebih realistik, betul. Lebih realistik. Yang ini nampak lebih macam ciptaan. Okey, kita tengok gambar yang kedua pula. Okey, sedia kita tengok gambar yang kedua. Okey. Gambar A ni gambar daripada manusia yang ambil ataupun mesin yang hasilkan, AI yang hasilkan. Gambar B, manusia ke atau mesin? Cuba type di bahagian komen. Gambar A manusia. A manusia. Ada perbezaan. Ada perbezaan. Ya. A manusia. Ini satu gambar daripada manusia, satu gambar daripada mesin. Okey, ramai jawab ni. A manusia, B mesin. A Afrina, A manusia, B mesin. Okey, ramai yang jawab A manusia, B ialah gambar daripada mesin. Okey, sebenarnya gambar A ini merupakan gambar yang diambil oleh manusia. Tahniah, ramai yang jawab A. Gambar B ini merupakan gambar hasil janaan AI iaitu mesin. Tahniah. Betul ni, tajam betul mata anak-anak murid cikgu pada malam ni. Okey, sedia untuk gambar yang seterusnya. Okey, boleh tak masing-masing off dulu mic, cuma beri jawapan pada bahagian komen sahaja. Okey, tutup dulu mikrofon masing-masing. Okey, sekarang cuba tengok gambar yang ketiga, gambar yang seterusnya. Ini waktu makan malam, makan tengah hari bersama keluarga. Gambar A ditangkap oleh manusia ataupun hasil janaan mesin AI, atau B A mesin, B manusia. Banyak yang jawab A mesin, B manusia. Amirah Syazwani, B yang mana satu? B tu mesin ataupun manusia? Anas, A mesin, B manusia. Alisha, sama juga. Witness, A mesin, B manusia. Okey, tahniah. Sebab apa? Kita dapat lihat kat sini kan, mana gambar yang realistik dan juga mana satu gambar yang dijana oleh AI. Nampak kat sini kan, nampak ayam ni pun kita tahu gambar daripada AI. Okey, tahniah. Cekak betul ni mata semua orang ni. Okey, gambar yang terakhir. Gambar pemandangan di tepi pantai. Agak-agak gambar mana satu daripada manusia dan gambar mana hasil janaan AI? Mana satu? Okey, Afrina, A manusia, B mesin. Tadi A mesin, B manusia. Syafa, A manusia. Kenapa ada tanda soal kat situ? Adakah anda tidak pasti? Okey, Amira Syazwani, B mesin. Syami, Wardina, A mesin. Bignis, A manusia, B mesin.
Okey, banyak jawapan yang cikgu terima ni. Puti Nur Damiah, A manusia, B mesin. Wah, banyaknya jawapan yang cikgu dapat. Okey, tahniah. A manusia. Okey. Jawapan yang tepat ialah gambar A ini merupakan gambar sebenar yang diambil oleh manusia, manakala gambar B merupakan hasil janaan AI iaitu mesin lah. Okay, tahniah. Beri tepukan semua sekali. Tahniah sebab berjaya. Cikgu nak bagi kat semua love sikit. Tahniah. Sebab apa? Sebab berjaya membezakan mana satu gambar hasil janaan mesin ataupun AI dan satu lagi gambar realistik. Gambar sebenar yang diambil oleh manusia. Okey. Sekarang baru cikgu akan masuk tentang pembelajaran kita. Kita nak jelajah dunia AI. Okay, AI merupakan artificial intelligence ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil kecerdasan buatan. Okay, itu sebenarnya AI ni mesin, keupayaan mesin tu dia nak tiru tingkah laku dan juga pemikiran manusia. Okay, contohnya kita bagi dekat mesin AI. Contoh tadi cikgu dapat jawapan daripada murid-murid, ada guna ChatGPT, ada guna Gemini. Maksudnya kita beri data kepada mesin tersebut dan juga mesin ataupun AI itu dia akan tiru balik apa yang kita nak. Dia akan beri jawapan kat kita. Okay, kalau tengok kat sini. Tapi kita kena berhati-hati. Kenapa? Sebab AI ini boleh beri respon yang palsu ataupun halusinasi saja. Dia bagi kita jawapan yang tidak tepat, jawapan yang tak ada pun dekat dunia ni. Jadi jangan percaya 100% terhadap AI. Okay. Sebab apa? Dia boleh bagi nombor yang salah kat kita. Contoh kitanya, bilakah Malaysia merdeka? Mungkin dia boleh bagi jawapan yang salah. Nanti kita pun tulis dalam karangan kita. Kita tulis dalam jawapan mata pelajaran sejarah kita. Kita tulis 30 Ogos. Sebenarnya hari kebangsaan jatuh pada 31 Ogos. Jadi cikgu harap kita jangan percaya 100% terhadap apa yang respon yang diberikan oleh AI. Apa sahaja mesin AI. Tak kiralah ChatGPT ke, Gemini ke, kita ada cloud ke, semua kita jangan percaya. Okey, sebab apa? Mereka boleh bagi kita jawapan yang tidak tepat. Okey. Sebagai seorang murid, cikgu sendiri sebagai seorang guru ada etika, ada peraturan yang perlu kita ikut dalam kita nak menggunakan AI ini. Jangan guna sesuka hati. Okey, jadilah pengguna ataupun murid yang bertanggungjawab semasa menggunakan AI. Okey, jaga privasi data. Jangan sekali-kali kongsikan apa-apa sahaja maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan kita, alamat kita tinggal kat mana, berapa orang adik-beradik, nama kakak, nama adik, belajar dekat mana, beri detail ataupun penerangan yang sangat jelas kepada mesin AI itu. Sebab apa? Sekali kita dah bagi, identiti kita akan diambil oleh mesin AI tersebut. Jadi kita kena jaga privasi data. Contohnya, cikgu nak guna, cikgu masukkan, contoh Akil, cikgu letakkan nombor telefon Akil, alamat Akil kat mana. Cikgu nak buat soalan tentang Akil, suruh ChatGPT buat soalan. Boleh ke tak boleh? Cikgu dah mengganggu data. Saya tu cikgu bagi contoh je Akil. Okey, cikgu bagi contoh je, janganlah marah. Okey, maksudnya kita tak boleh, kita kena jaga privasi data. Jangan suka-suka hati beri maklumat kepada
mesin, apa-apa saja AI. Okey, dan juga kita kena bijak dalam menapis maklumat. Macam tadi cikgu beritahu, apa saja jawapan yang diberi oleh mesin AI tersebut tidak semestinya semua betul. Kita kena tapis dulu. Okey, betul ataupun salah. Kita kena bijak menjadi seorang murid ataupun pengguna yang bijak. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Kalaulah anak-anak murid cikgu ni dapat duit 1 juta. Tolong buat satu permintaan. Apa nak buat dengan duit 1 juta tu? Cikgu nak satu permintaan je. Tulis di bahagian komen. Tulis di bahagian komen. Apakah permintaan kalau dapat duit tu apa? Okey, Syafa simpan. Salsabila sedekah. Nadim simpan untuk masa depan. Syazwan pergi umrah. Afrina simpan. Zaris Fatia beli kereta cikgu. Okey, beli kereta. Kalah sedekah. Wati Samsudin sedekah. Khaira pergi umrah. Kasih Ariana nak pergi umrah. Kalisha simpan. Syami Amar pergi umrah. Simpan untuk masa depan. Nuha Aminah bawa ibu bapa pergi umrah. Alhamdulillah. Bagusnya anak murid cikgu ni. Darwis sedekah. Amal Husaini holiday lah cikgu. Mana lagi dapat 1 juta kan? Okey, Izara pergi universiti dekat luar negara cikgu. Amin. Cikgu doakan semoga tercapailah hajat dan permintaan tu. Izara Aisyah pergi umrah. Wardina Imtiaz beli rumah cikgu. Nak beli rumah apa ni Imtiaz? Rumah banglo ke? Syuhada Hussein, saya nak beli handphone cikgu. Dapat 1 juta nak beli handphone ya. Okey, Vignes nak membantu orang yang susah. Okey, Safia bawa ibu bapa pergi umrah. Okey, ramai ni. Nurdia Alisha sedekah dekat rumah anak yatim. Trisha, saya nak bagi ibu. Wah, bagusnya. Buat zakat, pergi umrah, bagi ibu pergi umrah sama-sama tahun depan. Ya, amin. Cikgu doakan. Ryan Hakimi, tolong orang Palestin. Alhamdulillah. Tolong ibu bapa. Okay, simpan. Belanja semua orang. Nur Alisha nak belanja semua orang. Okey, nak belanja cikgu sekali ke? Simpan, kalau ada masalah boleh guna duit. Saya nak bagi ibu. Okey, cikgu. Rabi'atul Adawiyah satu lagi jawapan ni. Beli makanan yang sedap cikgu. Okey, tanya. Boleh jawab. Maksudnya permintaan jika ada 1 juta, apakah permintaan anak-anak murid cikgu ni? Antara permintaan-permintaan yang tadi dapat cikgu bacalah. Okey. Kenapa cikgu tanya soalan tu tadi? Ni ada kaitan macam mana kita nak menulis ayat pada mesin AI untuk kita dapatkan jawapan. Okey, contoh cikgu tanya, beri satu permintaan, dapat 1 juta, nak buat apa? Kebanyakannya jawab sedekah, beli handphone, beli makanan. Tapi sebenarnya kalau dalam AI, kita kena beri data ataupun kita kena tulis, kita panggil namanya ialah prompt. Prompt ialah kita panggil engineering prompting. Cara kita nak tulis ayat macam mana supaya AI itu faham dan kita boleh dapat jawapan yang lebih menepati apa yang kita nak. Jadi hari ni cikgu akan ajar anak-anak murid cikgu semua macam mana kita nak tulis prompt, macam mana kita nak tulis ayat supaya mesin AI itu faham dan juga akan beri jawapan yang lebih menepati apa kehendak kita masing-masing. Okey, contoh tadi cikgu tanya bagi satu permintaan. Contoh, tadi siapa tadi yang kata nak beli kereta kan? Wardina Imtiaz. Okey, contoh. Saya
jika saya mendapat RM1,000,000, saya ingin membeli sebuah kereta berkuasa tinggi, berwarna merah, harga dia berapa, ada berapa tempat duduk, lepas tu ada kamera. Maksudnya kita tulis dengan jelas. Kita beri penerangan yang lebih kepada mesin AI tersebut. Baru kita boleh dapat jawapan. Itu kita panggil prompting. Okay, teknik prompting. Okay, macam mana kita nak tulis prompt yang betul? Beli pulau pula. Okay, kaya benar. Kalau, okay, jika ada RM1,000,000. Okay, apa permintaannya? Okay, sekarang, okay. Fokus betul-betul macam mana kita nak tulis ataupun kita panggil macam mana kita nak hasilkan apa yang kita nak dalam AI tersebut. Okay, kita panggil prompt. Prompt ini sebenarnya proses ataupun teknik kita karang ayat ataupun kita nak apa, kita bagi dia input dalam menghasilkan output. Output tu hasil lah. Input tu kita beri kepada ChatGPT. Okay, yang hampir menyerupai. Kita nak apa, kita tulis dekat dalam prompt itu. Okay, kenapa prompt ini sangat penting? Okay, sebab apa? Sebab kita dapat tengok keberkesanan dia sangat tinggi bila kita gunakan AI nanti. Okay, dan juga kita boleh jimatkan masa dan usaha. Kenapa nak jimatkan masa dan usaha? Sebab apa? Bila kita guna ChatGPT, biasanya kita tulis satu ayat je. Tolong saya tulis karangan. Tapi karangan apa? Apa tajuknya? Berapa perenggan? Berapa patah perkataan? Jadi macam mana kita nak tulis ayat yang lengkap, macam mana kita nak guna prompt yang lengkap supaya ChatGPT, supaya Gemini yang kita guna tu faham dan dia akan bagi kita jawapan denganlah baik. Okay, sebab tu cikgu kata kita boleh jimatkan masa. Okay, dalam prompting ini kita ada 3 yang kena ingat. Cikgu apa ni, Wanu Idina. Sekejap cikgu baca komen. Cikgu kena ketulis saya kat rumah apa. Oh, tak apa. Nina, nanti cikgu akan kongsikan slide ini dan juga rakaman ini dalam grup Telegram. Nanti boleh tengok semula ataupun boleh rujuk semula, jangan risau. Kalau siapa yang ada buku nak tulis pun boleh, tak ada masalah, lagi bagus. Tak ada, boleh tulis nanti. Okay? Sebab lepas ni kita nak buat sama-sama. Siapa yang ada komputer, kalau ada telefon, kita tak cuba buat sama-sama. Hari ni kita nak jana gambar AI. Okay, terima kasih. Ya, sama-sama Nina. Okay, so ingat. Syafa, ya, Syafa pergi bercuti tak apa. Tak ada masalah. Terima kasih sebab masuk juga kelas pada malam ni. Okay, so ingat. Cara kita nak tulis prompt, nak tulis ayat, mesti ada 3 perkara penting ini. Okay, yang pertama kita mesti tulis role. Yang kedua mesti ada task. Dan yang ketiga mesti ada format. RTF. Ini yang paling asas, yang paling basic untuk kita tulis prompt. Okay, role. Apa maksud role? Peranan kita. Kita sebagai apa? Okay, kalau sebagai murid, tulislah saya sebagai seorang murid yang cemerlang. Contoh kamu nak buat lagu, nak cipta lagu ni. Dalam AI, kita boleh buat lagu sendiri. Okay, apa peranan, apa role yang kita kena tulis? Sebagai pencipta lagu yang memenangi anugerah juara lagu. Contoh. Siapa ni yang tekan ni, mohon jangan usik apa-apa ya di bahagian Google Meet bahagian bawah ni, komen bahagian chat saja. Okey, boleh ya, bagi kerjasama. Kalau boleh kita stop dulu bahagi emoji tu supaya orang lain dapat nampak presentation yang cikgu tunjukkan ini. Boleh ya?
Okey, cikgu ulang semula. Asas penulisan prompt yang pertama kena ada role. Siapa? Kena bagi tahu. Kena maklumkan kepada ChatGPT tersebut. Kena maklumkan kepada Gemini tersebut. Kita ialah siapa? Okey, yang kedua, kita kena beritahu tugasan. Apakah tasknya? Berikan tugasan yang perlu diselesaikan. Contohnya. Okay, ambil peranan tadi kan. Okay, nak tulis karangan ni. Untuk ayat kita nak tulis karangan. Okay, boleh tak berhenti dulu bagi emoji? Boleh tak berhenti dulu bagi emoji kat bawah ni? Boleh kan? Okay, berhenti dulu bagi emoji. Takif berhenti dulu. Fitrisha berhenti dulu. Okay, sekejap lagi baru kita letakkan emoji. Okay. Okay, cikgu sambung semula ya. Kita nak tulis karangan. Okay, ambil peranan sebagai seorang murid. Sebagai seorang murid je ke? Tak. Kita nak dapatkan jawapan, kita kena tulis yang betul-betul hebat lah. Sebagai seorang murid yang cemerlang. Barulah ChatGPT tu, barulah Gemini tu atau apa-apa mesin AI, dia akan bagi tahu, oh, dia ni cemerlang. Jadi aku akan bagi jawapan murid yang cemerlang lah. Itu yang penting. Role ini merupakan salah satu teknik prompting yang sangat-sangat penting. Kita kena tulis, kita ni sebagai apa? Apa peranan kita? Apa role kita? Okay, kita nak tulis karangan ni. Okay. Ambil peranan tadi kan. Okay. Saya sebagai seorang murid tahun 5. Cik bagi contoh. Kita tulis detail. Kalau tahun 3, tulis tahun 3. Murid tahun 5 yang cemerlang. Okay. Tengok yang kedua pula. Task. Apa kita nak beritahu dia? Tulis karangan bertajuk Berkelah di tepi pantai. Tulis karangan bertajuk Berkelah di tepi pantai. Ayat yang kedua. Format. Yang ketiga, format. Apa maklumat yang perlu kita patuhi? Contohnya, karangan itu mestilah dalam 5 perenggan dan tidak melebihi 100 patah perkataan. Itulah maksud prompting. Asas kita nak prompt ini. Okay, mesti ada 3 perkara ini. Mesti ada role. Siapa kita? Sebagai seorang murid tahun 4 yang cemerlang. Tulis karangan berkelah di tepi pantai. Karangan ini perlu ditulis dalam 5 perenggan dan tidak melebihi 100 patah perkataan. Itu contoh. Okay, cikgu bagi contoh saja. Dan hari ni, apa yang kita nak buat hari ni? Iaitu cikgu bagi contoh, kita nak jana gambar. Kita nak hasilkan satu gambar. Okay, contohnya. Okay, nanti macam buat tau. Kalau ada siapa yang ada pensel, boleh catatkan. Okay. Kita nak buat gambar. Tugasan ataupun peranan kita, siapa kita ni? Sebagai seorang pelukis yang hebat. Okay, sebab kita nak lukis gambar. Okay, sebagai seorang pelukis yang hebat. Ni, tolong. Ni Anas dah bagi amaran dah ni, stop buat emoji. Ya betul, cikgu kata stop dulu bagi emoji, nanti mengganggu bahagian slide presentation tu. Sebab ada murid yang nak tulis. Terima kasih Anas ni atas soalan lelaki ni. Terima kasih Syasha. Okay, sebagai seorang pelukis yang hebat, maksudnya siapa kita? Kita nak hasilkan gambar. Okay, sebagai pelukis yang hebat, beri dia task. Apa tugasan dia? Hasilkan gambar pemandangan, suasana
kampung yang aman, damai. Ini tugasan dia. Format dia. Gambar mestilah bagi tahu kita nak gambar apa sebenarnya. Mesti ada latar belakang rumah tradisional, ada sekumpulan kanak-kanak sedang bermain gasing dan juga ada pokok yang menghijau. Maksudnya tengok arahan ni, kita nak bagi arahan gambar, kita nak buat satu gambar je. Tapi kita akan tulis prompt ini pada AI tersebut secara jelas. Kalau sekarang ni, sebelum ni kita nak buat gambar kan. Kita tulis, hasilkan gambar pemandangan di kampung. Itu je kita bagi. Jadi, apa AI tu nak faham? Dia takkan faham sebab apa kita bagi dekat dia secara umum. Ada pokok ke tak ada pokok ke dia pun tak tahu. Jadi, bila dia bagi gambar, tak kena dengan kehendak kita rasa, hai dia ni, ChatGPT ni kenapa tak faham ni? Aku nak yang lain, kenapa dia bagi yang lain ni? Tapi sebenarnya apa? Kita yang salah memberi prompting. Kita yang salah beritahu ChatGPT tersebut. Cikgu tunggu jap, cikgu saya nak tulis. Boleh, tak ada masalah. Kalau tak sempat tulis, sekejap lagi cikgu akan bagi maklumat. Okey, nanti cikgu akan tulis di bahagian komen ni atau cikgu akan bagi. Jangan risau. Okey, sekejap lagi kita akan buat sama-sama. Okay, jangan risau kalau siapa yang tak sempat nak tulis tu, tak ada masalah. Okey, cikgu bagi contoh sini. Sekejap lagi anak-anak murid semua kita akan buat satu tugasan. Sangat-sangat special. Tapi tunggu kejap lagi. Okey? Nak baca, nak tulis. Nak tulis. Sabar. Sekejap lagi. Sekejap lagi cikgu akan bagi untuk tulis. Okey, tak ada masalah. Okey. Kalau nak tunggu nanti, tunggu semua orang nanti takut pukul 12 pun tak habis kelas kita ni. Alright. Okay, tak ada masalah Sekejap lagi cikgu bagi, jangan risau. Anas ke semua yang ada kat dalam ni jangan risau. Nanti cikgu akan bagi. Okay, cikgu akan bagi nota ni. Boleh rujuk balik. Okay. Alright. Okay, contoh. Sekarang pada malam ini cikgu akan kongsi dengan anak-anak murid cikgu, dengan siapa yang ada sama-sama pada kelas AI for EDU Spark Kids ni. Kita akan belajar cara menggunakan Gemini AI. Sebenarnya Gemini AI ni merupakan salah satu aplikasi apps AI yang ada dalam delima murid-murid. Jadi tak salah untuk murid gunakan. Guna macam mana pun. Sebab tu cikgu sangat-sangat harap, sebab tu cikgu nak sangat kongsikan kelas AI. Sebab apa? Sebab murid dah boleh guna secara percuma yang ada di dalam delima masing-masing. Okay, jadi tengok macam mana kita akan buat. Lepas ni kita akan buat bersama-sama. Okay, tengok yang pertama. Masuk ataupun login dulu akaun delima masing-masing. Okay, login akaun delima masing-masing. Macam biasa dekat bahagian menu utama ini, okay, bahagian menu utama ada AI tools. Cikgu tunjuk dulu. Okay, cikgu tunjuk dulu. Jangan risau, sekejap lagi kita akan buat bersama-sama. Okay. Kena buat sekarang ke? Tak. Jangan buat lagi. Sekejap lagi baru kita buat. Cikgu akan bagi penerangan dahulu. Okay, fokus dan tengok dulu macam mana. Okay, yang pertama tadi login masuk dalam delima. Yang kedua kita pilih AI tools for student. Sebab apa ni? Ini memang ada dekat dalam akaun delima masing-masing. Murid punya AI tools. Ada banyak AI tools. Cuma untuk malam ini cikgu akan fokuskan kita nak guna Gemini dahulu. Sebab apa? Kita nak buat gambar. Bila buat gambar, Gemini ada satu dipanggil nano banana yang dapat hasilkan gambar dengan sangat-sangat cantik. Sebab tu cikgu nak ajar murid-murid guna Gemini AI. Okay, dia dah tekan
kalau ni tekan AI Tools for Student dan dia akan keluar Gemini AI. Klik Gemini AI. Okay, yang ketiga klik Gemini AI. Jangan buat lagi, sekejap lagi kita buat sama-sama, jangan risau. Okay. Lepas tu, untuk pengguna pertama yang belum lagi gunakan Gemini, dia akan keluar macam ni. Mana? Okay. Dia akan keluar macam ni. Macam pernah dengar Nano Banana tu, ya, sangat-sangat terkenal, sangat famous sekarang ni. Gambar kat sini mungkin berbeza. Mungkin Shasha keluar gambar penyanyi. Macam yang ini cikgu keluar gambar kereta. Dia bagi contoh. Inilah contoh gambar yang boleh kita buat. Okay. Lepas tu klik chat with Gemini. Klik yang ini. Chat with Gemini. Baik. Okay. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Dia ada bagi term and privacy. Kita akan use Gemini. Okay. Klik bahagian use Gemini kat sini. Dan seterusnya dia akan keluar klik got it. Okay, klik. Tak apa, tengok dulu, jadi kita akan buat bersama-sama. Lepas ni kita akan buat bersama-sama dan nota ni cikgu akan bagi dekat semua dekat dalam grup nanti. So jangan risau. Nak buat macam mana? Sekejap lagi, sabar. Cikgu terang dulu macam mana kita nak guna. Okay. Okay, cara-cara macam mana kita nak guna. Okay, seterusnya bila kita dah klik Gemini tadi, dia akan keluar nama ni. Contoh, Hai Anas Mukris. Dia akan keluar nama kita. Contoh, Hai Syafa Nabihah. Contoh, Hai Oi. dia akan keluar kat sini. Okay. Hai Aryan. Hai Auni Fatihah contoh. Tapi pastikan kita guna akaun delima masing-masing. Ini merupakan paparan pengguna kali pertama. Orang yang guna kali pertama akan keluar macam ni. Okay, lepas tu, kalau kita tengok bahagian tepi ni, iaitu collapse menu. Dekat sini dia ada new chat. Kita nak tulis apa-apa, kita klik dekat bahagian new chat. Apa-apa saja kita nak tulis. Okay. Kita nak tanya, kita nak buat gambar, klik pada new chat. Okay. My stuff. My stuff ini ialah gambar yang pernah kita buat dekat dalam Gemini. Okay. Nanti cikgu akan tunjukkan yang sebenarnya, paparan yang sebenar. Tak ada masalah. Okay. Dan gems. Gems ni apa yang kita boleh buat lagi dengan Gemini ni. Contoh, untuk siri yang kedua kita akan buat buku cerita digital. Yang itu nanti kita akan gunakan gems. Untuk hari ini kita nak buat image saja dulu. Kita nak buat gambar sahaja. Okay. Kita nak buat gambar ni. Okay. Ini baru cara-cara dia. Okay. Yang pertama, kita akan klik new chat dekat sini. Yang ada gambar pensel dengan ada buku kat sini. Okay, new chat. Klik new chat. Dia lepas tu klik create image. Mesti kita klik create image untuk dapatkan gambar sebab kita nak gunakan Nano Banana ni. Kalau kita tak create image, kita tak klik dekat create image ni, gambar kita takkan jadi. Okay. Jadi pastikan kita klik create image untuk hasilkan gambar saja tau. Gambar saja kena create image. Lepas tu tulislah prompt yang tadi. Okay, contoh tadi prompt tadi tu cikgu bagi contoh sebagai seorang pelukis kan, seorang pelukis yang hebat. Hasilkan gambar pemandangan suasana kampung yang aman damai. Okey, ini hasilkan gambar pemandangan suasana kampung yang aman damai ni ialah task yang kedua, T tadi. Sebagai seorang pelukis yang hebat, ini ialah role. Tadi, peranan kita, siapa kita ni? Kita kena mention, kena bagi tahu kita ni hebat. Kita ni orang yang cemerlang, kita kena tulis. Okey,
Lepas tu apa format dia? Apa format dia? Kita kena tulis. Gambar mestilah ada latar belakang rumah. Mesti ada sekumpulan kanak-kanak sedang bermain gasing. Cikgu sangkut. Cikgu, Ya, tulisan tak nampak sangat lah. sekejap lagi cikgu bagi. Jangan risau. Susah Sekejap lagi cikgu sekali. bagi Anas. Sekejap lagi cikgu akan tuliskan. Okey, sekejap lagi cikgu akan tuliskan dekat bahagian komen. Cikgu nak buat. Sekejap lagi lah kita buat. Cikgu terang dulu. Sekejap lagi kita buat. Okey. Sabar kejap. Kalau cikgu tak bagi tahu terang satu persatu nanti kita susah nak masuk. Okey. Okay, lepas tu kita dah masukkan prompt, kita kena pastikan ada image dekat sini naik. Kalau tak ada, memang takkan jadi gambar kita. Okay, lepas tu kita klik submit ini. Okay, kita klik submit. Dan juga, tada, gambar akan dijana. Ni lah. Yang kita tulis tadi, sebagai seorang pelukis yang hebat, yang ni tadi. Dan dia akan bagi gambar. Tengok, gambar ni memang ikut apa yang kita nak. Ada sekumpulan kanak-kanak, ada main gasing. Ni ada gasing, ada gambar pokok, ada gambar rumah kampung. Ini Gemina yang buat. Apa yang kita buat? Kita hanya tulis prompt sahaja. Tapi ingat, prompt itu kena tulis dengan jelas. Okay? Dah dapat gambar. Macam mana kita nak guna gambar tu cikgu? Dekat bahagian sini ada download full size. Okay, kita klik sahaja download full size. Gambar ini akan save dalam komputer kita. Kalau kita guna telefon, akan save dalam telefon kita. Dua-dua boleh. Nak guna telefon boleh, nak guna komputer pun boleh, tak ada masalah. Okay. Tugasan. Apa yang cikgu nak? Cikgu, cuba tengok mesej saya. Mesej. Siapa yang cakap tadi? Arya. Nak lukis gambar rumah boleh ke? Okay. Boleh nak buat gambar apa pun boleh. Tapi untuk tugasan malam ni, cikgu nak anak-anak murid cikgu cipta seekor gambar kucing, tapi bukan gambar kucing yang duduk macam tadi cikgu tunjuk contoh tu. Tak. Kita nak cuba lukis ataupun jana menggunakan AI gambar kucing yang sangat luar biasa. Cik muka Anas dah macam boleh ni, tak sabar lah ni nak buat gambar kucing ni. Bila lagi? Ya, lepas ni kita akan buat bersama-sama. Tapi cikgu tak nak gambar kucing yang duduk, tidur, tak nak. Cikgu nak gambar kucing sedang melakukan aktiviti. Contoh, gambar kucing menunggang motosikal ke, gambar kucing sedang berkelah ke, gambar kucing sedang baca buku ke, gambar kucing sedang makan durian ke, kucing jadi cikgu ke. Contoh. Okay. Sekarang cikgu akan tunjuk beberapa contoh gambar yang dihasilkan oleh murid sekolah kebangsaan Postipang Perak. Sebab apa? Hari tu program AI for EDU ni telah dijalankan di sekolah kebangsaan Postipang. Jadi murid-murid di sana telah berjaya menghasilkan gambar yang sangat-sangat menarik. Cikgu akan tunjuk contohkan gambar macam mana murid-murid di sekolah kebangsaan Postipang. Baca mesej saya. Jom kita tengok dulu gambar-gambar tersebut. Cikgu, tengok mesej saya. Ada gambar kucing menunggang motosikal. Ini ada gambar kucing mainan. Kucing sedang makan durian dekat tepi sungai. Kucing sedang memancing. Kucing sedang mengajar jadi guru pula. Dan juga kucing sedang main bola. Jadi ini contoh gambar-gambar kucing. Jadi cikgu nak anak-anak murid cikgu pada malam ni cuba hasilkan gambar
seekor kucing. Tapi kucing tu sedang melakukan aktiviti lah. Macam mana kita nak buat? Kita gunakan teknik prompting yang cikgu ajar tadi. Macam mana nak buat cikgu? Gambar tu cikgu susah lah. Tak susah, kita akan buat sama-sama. Cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak buat gambar kucing tersebut. Okay, dan gambar tu nanti cikgu nak kita akan share, kongsikan untuk semua orang yang dalam Google Meet pada malam ni boleh tengok. Okay, masa kita nak share tu nanti, cikgu nak kita gunakan Padlet satu lagi. Okay, nanti dulu tunggu cikgu bagi penerangan dulu. Lepas ni baru kita ada sesi soal jawab dan juga kita buat hands on. Kita akan buat bersama-sama. Okay, kita akan gunakan Padlet untuk kita kongsikan gambar kita. Okay, contohnya ada dalam delima juga. Klik bahagian Padlet ini. Semua ada dalam delima. Yang cikgu ajar pada malam ni semuanya ada dalam delima masing-masing. Boleh tak cikgu minta jangan onkan mikrofon dulu? Boleh tak? Jangan on mikrofon dulu. Lepas kalau ada apa-apa buat tulis di bahagian komen. Okey? Okey, yang pertama klik Padlet. Lepas tu ini akan jadi paparan yang pertama lah jika tak pernah guna. Pilih sign up. Okey, kita akan log in with Google sebab kita ada akaun delima. Klik saja log in with Google. Lepas tu kita pilih I am a student. Lepas tu kita pilih yang free sahaja. Okay, sebab pelajar ataupun murid ada percuma, akaun percuma sahaja dalam delima. Pilih get started. Klik. Dan yang inilah paparan pengguna kali pertama. Klik join kat bahagian atas ni. Join. Okay, masukkan URL, klik submit. Yang ni nanti cikgu akan kongsikan dekat bahagian komen ataupun dekat dalam group nanti pun ada. Group Telegram kita. Apa saja maklumat kita akan masukkan, akan kongsikan dekat sana nanti. Okay, ataupun boleh scan QR code ini. Siapa yang tak sempat tak ada masalah. Sekejap lagi kita akan, cikgu akan masukkan ataupun Ustazah Zakia akan masukkan pautan tersebut. Okay. Okay, macam mana kita nak masuk gambar nanti kalau dah semua dah buat dah nanti. Auni dah buat, Darwish dah buat, Syami dah buat, Aryan dah buat. Macam mana kita nak share, macam mana nak cikgu nampak, macam mana nak kawan-kawan nampak. Okay. Kita klik bahagian ada satu button. Cikgu, saya buka arah, saya adik Aryan. Okey, adik Aryan. Okey, adik Aryan. Okey, kita akan upload dekat bahagian sini. Okey. Sekejap lagi kita buat, jangan risau. Kita buat sama-sama. Okey, klik bahagian upload. Lepas masukkan gambar yang kita dah download tadi. Gambar yang kita buat tadi kan, gambar kampung tadi. Jangan lupa tulis nama. Siapa punya, supaya cikgu tahu. Oh, ini adik Aryan. Oh, ini Safia Kamilia yang buat. Oh, ini Takif yang buat. Contoh. Dan kat sini tulis nama kelas. Boleh. Okey, ni Ustazah Zakia dah masukkan link dah. Okey, masukkan gambar kat sini. Okey, lepas tu tuliskan prompt supaya kita nak tahu apa sebenarnya. Macam manakah Kamilia boleh dapat gambar macam tu? Macam mana Kamilia boleh dapat gambar kucing tu sedang panjat tangga? Apa prompt yang Kamilia tulis? Kita nak sama-sama belajar bersama-sama. Okey, lepas tu klik publish dan akan keluar dekat kat sinilah nanti. Okey, boleh tekan dah ke link tu. Boleh, tak ada masalah. Kalau dah siap gambar nanti kita boleh masukkan. Okey? Sekarang kita akan buat bersama-sama macam mana nak gunakan Gemini tersebut. Okey. Cikgu. Ya? Tu kan kalau kita buat tu masih lagi boleh call ke? Call ke? Masih lagi boleh call ke? Tak buat ni. Masih Buat lagi apa? boleh dengar ke suara cikgu? Boleh? Ataupun kita buat asasing? Saya Boleh. tengok tak boleh buat sesuatu. Buat sebelah.
buat sebelah pada Google Meet tu. Boleh? Tak ada masalah? Oh masih lagi boleh tu lah. Boleh. Boleh. Okey, sekarang contoh. Okey, ni cikgu buka akaun cikgu tadi. Gemini. Okey, kalau siapa yang ada boleh buat sama-sama. Kalau tak ada lepas ni nak buat pun boleh. Bukan cikgu nak malam ni siap. Tak. Kita ada masa seminggu. Sebab minggu depan kita nak belajar yang lain pula. Minggu ni kita nak buat gambar dulu. Kita nak tengok berapa gambar yang boleh murid-murid buat. Okay, contoh. Ingat tak teknik yang pertama tadi, kita nak buat prompting tadi kita kena ada apa? 3 perkara. Ingat tak? Goal. Yang kedua? Apa? Wadina Imtiaz dah tulis dah. Yang pertama role. Yang kedua? R. T. Apa T? Task. Nina dah jawab task. F. Format. Bagus. Dah jawab dah Nuha Aminah. Yang pertama, role dulu. Okay, kita nak buat gambar kucing ni. Kita nak buat gambar kucing kan? Okay, nak tulis apa? Role sebagai seorang murid yang cemerlang. Okay, role task format bagusnya dia Alisha. Boleh tak guna bahasa Inggeris? Boleh, tak ada masalah. Gemini boleh faham bahasa Inggeris, boleh faham bahasa Melayu. Dua-dua boleh. Terpulang nak guna bahasa Inggeris boleh, bahasa Cina pun boleh. Ya, Syasha. Boleh buat bila-bila. Boleh buat bila-bila sahaja. Ini cikgu tunjuk contoh dulu. Okay, contoh sebagai seorang murid yang cemerlang, ini role. Okay, task. Kita nak bagi dia task. Apa tugasan dia? Hasilkan apa tugasan tadi yang cikgu suruh kita buat apa? Berikan tugasan yang perlu. Hasilkan gambar kucing. Kucing. Okay, ini task dia T. Apa format dia? Format dia gambar. Terlepas salin. Gambar kucing. Mestilah kucing ni nak buat apa? Bermain bola. Bermain bola. Okey, boleh. Bermain bola apa? Bola sepak. Okey, bola sepak. Okey, kucing perlu memakai cermin mata. Cermin mata hitam. Bagi detail ni. Kita nak buat gambar yang betul-betul menepati. Jadi kita kena tulis pun kena betul-betul detailkan kita punya prompt. Okay. Sebagai seorang murid yang cemerlang, ini ialah role. R tadi, peranan kita. Hasilkan gambar seekor kucing. Ini ialah T, iaitu task. Okay, kita bagi dia tugasan. Ni tugasan. Dalam ayat kita kena ada format. Okay. Format ni kita tulis gambar kucing mestilah bermain bola sepak, kucing perlu memakai cermin mata hitam. Apa lagi? Kucing perlu memakai pakaian Baju bola. sukan. Baju bola, pakaian sukan. Okey. Dah siap tulis prompt ini. Kalau kita tulis buat gambar seekor kucing. Nanti dia ikut tak apa yang kita nak? Kita nak buat gambar kucing, buat aktiviti. Jadi Gemini takkan bagi kita gambar yang ikut apa yang kita nak. Kita kena tulis dengan jelas. Okey, dah siap tulis, nak buat apa pula? Ingat tak? Nak klik yang mana? Hantar. Klik yang ni. Klik submit. Ni. Okay, kita tengok berapa lama Gemini boleh buat gambar untuk kita. Gemini. Bukan Gemini. Gemini boleh. Tak ada masalah. Kita tengok. Ni dia sedang berpusing ni. Okey, apa kesalahan yang kita buat mula-mula kat sini tadi? Kita tak klik apa? Ingat Image. Kita tak klik image. Nanti dia takkan keluar ikut apa yang kita nak. Kita boleh copy saja, copy prompt. Kita try buat new chat. Ingat tak? Yang pertama kita kena Create image. create image dulu. Kena pastikan ada image dekat sini. Baru kita boleh tulis prompting.
Jangan salah. Okey, tengok tadi cikgu pun dah terlupa dah macam mana nak buat image, pastikan ada image. Okey, ada yang tanya cikgu kalau tak ada Gemini kena download ke? Betul. Gemini ada dalam akaun Delima masing-masing. Tak perlu download lagi. Guna je akaun Delima, masuk dalam Delima, pilih AI Tools for Student, pilih je Gemini. Memang akan ada Gemini dan juga ada nama. Murid-murid akan keluar nama kat sini. Jadi kita tak perlu download lagi. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okey, jom kita tengok macam mana Gemini hasilkan gambar kucing kita tadi. Kita kena tunggu beberapa saat. Nampak ni dia sedang berpusing-pusing. Tengok. Tu tadi. Tengok. Tak. Kucing ni sedang bermain bola sepak. Tapi kenapa dia pegang guna tangan? Kita tulis apa? Kucing main bola sepak. Okey, betul. Kucing sedang main bola sepak. Kucing pakai cermin mata hitam. Keluar tak cermin mata hitam? Ada? Kucing perlu pakai pakaian sukan. Ada tak pakaian sukan? Ada baju siap dengan seluar lagi. Siap ada jalur-jalur lagi jersey kucing ni. Kan? Pandai kucing ni main bola. Tapi mana boleh Ini contoh kucing main bola. Jadi anak-anak murid cikgu nak buat kucing menyapu Cikgu tak ada sampah. line, sangkut cikgu. Buatlah gambar menyapu sampah. Okey. Sekarang gambar ni tadi macam mana kita nak kongsikan, nak orang lain tengok. Okey, klik kat sini. Download full size. Ni. Boleh? Download. Jangan on mic dulu. Okey. Okey, download full size. Okey, cikgu download ni. Cikgu tekan download full size. Dia akan masuk dekat dalam komputer kita. Okey, tengok kat sini. Dah ada dah gambar. Laptop. Okey, dekat laptop. Ni cikgu buat dekat laptop. Dia keluar dekat laptop. Okey, bila dah ada dekat dalam gambar ni, jadi kita nak share dekat kawan-kawan. Yang tadi ada Ustazah Zakiyah ada masukkan link tadi dekat dalam AI ni. Ya Allah, banyaknya gambar kawan-kawan yang dah buat. Tapi ramai yang tak guna akaun sendiri ni. Macam ni Unique Ant ni. Kan cikgu kata masuk guna akaun Delima. Kalau masuk guna akaun Delima akan keluar nama masing-masing dekat sini. Okey, cikgu kata tulis nama, kat atas ni tulis nama, tulis kelas dan juga salin balik prompting kita ni. Kamu tulis. Okey, contoh macam ni kita nak share. Klik kat sini, tambah. Okey, ambil upload kat sini. Okey, tengok gambar tadi. Mana kucing yang sedang main bola. Ni gambar. Ni yang antara yang cikgu buat tadilah. Okey. Ni gambar. Cikgu dia kata tak boleh. Macam mana? Cikgu baca. Cikgu dia kata tak boleh sebab banyak request. Okey. Lagi cikgu terangkan. Di atas ni tulis nama. Contoh nama penuh. Nama penuh tau. Nama penuh. Jangan tulis nama. Macam mana nak guna melalui ID.me? Jangan guna ID.me. Masuk melalui akaun Delima je. Yang ada akaun Delima masing-masing tu. M, tolak apa tu. Kalau lupa ID Delima nanti boleh PM cikgu ataupun Ustaz Irwan ataupun guru kelas masing-masing. Ustazah Zakiyah pun boleh, tak ada masalah. Okey, sini tulis nama penuh. Okey, sini tulis kelas lah. Contoh tulis 4 Zamrud. Okey, lepas tu sini write something beautiful ni salin balik yang kita tulis tadi. Prompt tadi sebab cikgu nak tengok macam mana prompt yang kamu buat tadi supaya dapat gambar tersebut. Kamu tulis tu, kita nak belajar macam mana prompting tu. Dah siap, tekan submit. Keluar lah macam ni. Ni Ahmad Aryan, kucing saya tengah kempen. Baguslah Aryan. Tapi Aryan, cikgu nak tengok macam mana Aryan tulis prompt tu. Macam mana boleh gambar Aryan ni boleh jadi
keluar camping macam ni. Ya Allah cantiknya, dah lah pakai cermin mata. Lepas tu tengah bakar ikan pula tu. Ada gitar lagi dekat luar kemah tersebut. Ada campfire, ada air, ada matahari, nampak? Kita hanya tulis je tapi kita boleh hasilkan gambar. Dengan cantik. Oh, tahniah Aryan. Tapi cikgu nak tengok macam mana Aryan tulis. Okay, kita tengok Nur Khalisha Aina Rusdi. Okey, gambar seorang seekor kucing tengah mengajar ni. Okey, jom kita baca sama-sama ni. Sebagai seorang murid cemerlang, sehingga gambar seekor kucing. Gambar kucing mestilah mengajar murid-murid. Kucing berwarna oranye dan memakai baju kemeja warna coklat. Ini gambar yang dihasilkan oleh Khalisha. Wah, tengok ada anak-anak murid kat sini. Wah, cantik. Maksudnya prompting yang Khalisha tulis ni sangatlah jelas. Betul-betul kucing pakai baju warna apa, warna coklat, baju kemeja. Nampak? Bila kita tulis baju kemeja akan keluar gambar kemeja tersebut. Bagus prompting ni. Okay, lagi ni Amirah Najihah. Gambar kucing berenang. Tapi masukkan kat sini prompt apa yang Amirah tulis tadi. Boleh type dekat sini. Cikgu. Kucing saya tengah guna laptop. Wow, siap pakai cermin mata lagi macam profesor kan. Bagusnya ni, nampak ada kopi. Ini betul-betul kucing yang cemerlang ni. Bagusnya, tengok. Nampak tak? Macam mana anak-anak murid cikgu dah berjaya hasilkan gambar. Muhammad Aki je cikgu baca komen. Macam mana nak hantar kat Padlet? Okey, boleh masuk link. Ustazah Zakia boleh masukkan semula tak pautan untuk Padlet tadi? Okey, saya Amal Husani, saya dah buat macam mana nak share dalam Padlet. Okey. Okey, sekejap lagi masukkan link pautan pada bahagian komen ni. Ni, Ustazah Zakia dah masukkan. Klik saja Padlet tersebut. Cikgu, saya tak boleh masuk Gemini. Okey, masuk Gemini kena guna akaun D5. Masuk dalam akaun D5 masing-masing. Lepas tu masuk dalam Gemini tersebut. Okey, contoh. Ya, Contoh cantik. Dah cikgu. Okey, kejap Cikgu. Bila nak buat? Bila nak buat? Boleh buat sekarang. Ramai kawan dah buat dah. Boleh buat sekarang. Okey, ini masuk dalam D5. Okey, masuk dalam D5, akaun D5, bahagian sini AI tools ni. Okey, ini paparan cikgu. Okey. Kalau murid-murid masuk paparan murid-murid, dia akan keluar kat sini lah nama masing-masing. Macam ni akaun cikgu akan keluar Nusyuada binti Rusli lah sebab ini akaun cikgu. Okey, kalau murid-murid masuk melalui akaun sendiri, akan keluar nama kat sini. Okey, pilih AI tools ini, klik dan pilih Gemini AI. Okey, cikgu besarkan Okey, cikgu ulang semula. Okey. D5. Masuk kat D5, ke D5 masing-masing. Masuk kat D5 masing-masing. Lepas tu dekat sini dia ada AI tools. Klik je bahagian AI tools ini. Lepas tu pergi dekat Gemini. Ni Gemini. Klik Gemini. Dia memang akan keluar terus saja. Tak payah download apa sini dan memang keluar nama kita. Macam ni cikgu punya akaun cikgu keluar lah. Okey, cikgu saya dah try 2 kali tapi tak boleh masuk Gemini. Cikgu tekan apa dia? Cuba masuk dekat sini. Add another account, masukkan dekat sini. Akaun kita. Masuk dekat bahagian cikgu. Ya. Tekan mana tadi? Gemini AI. Ya, Gemini AI Betul. betul Anas. Ya. Gemini AI betul. Okay, yang mana tak boleh masuk nanti bagi nama penuh dengan kelas, cikgu akan hantar semula ID dengan password D5 masing-masing. Lepas tu? Okey, lepas tu nak buat gambar nak kena tekan apa? Ingat tak? Kena tulis dulu kan ni? Ni kan dah klik Gemini. Okey. Akaun sendiri kan? Ya, pakai akaun sendiri.
Sabar jap. Sabar jap, suruh cikgu sabar jap pula. Lepas tu chat with Gemini. Yo. Lepas tu New chat. Ni new chat ni. Okay. Okay, new chat. Okay, dah tekan new chat. Kita nak buat gambar, kita kena buat apa dulu? Create image dulu, betul? Ni tiga apa pula ni? Cikgu saya dah guna akaun saya kat sekolah tapi tak boleh. Okey, tak apa. Nanti bagi nama. Bagi nama dan cikgu akan hantarkan ID delima dan juga password semula. Lepas tu? Oh, tak boleh masuk juga. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan PM cikgu. Nanti cikgu boleh hantar sekarang. Cikgu dah cari dulu ID delima tu. Lepas kelas nanti cikgu bagi. Okey? Boleh? Tahun 1. Tahun 1. Okey, tahun 1 dah ada dah ID dan juga password. Nanti cikgu akan bagi. Okey? Dan boleh dapatkan daripada guru kelas masing-masing pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, dah tekan image. Cikgu ulang semula. Pastikan ada image dekat sini. Oh, saya dari SK Seri Rahmat. Cikgu. Okey, kalau daripada sekolah lain, kena minta ID delima daripada guru sekolah masing-masing. Sebab kalau dari sekolah lain, cikgu tak ada ID delima dan juga password tersebut. Okey? Cikgu. Okey, sekarang cikgu ulang semula. Macam mana nak buat image tadi. Okey, tengok semula ya. Create image. Okey, tekan create image, pastikan ada kat sini image. Baru gambar kita tu akan jadi. Okey, kita tuliskan prompting. Kita tuliskan prompt kita. Ingat, mesti ada 3 perkara iaitu apa? Role, task dan juga format. Okey, yang pertama, role sebagai. Kita kena tekan karakter image ke? Create image. Ya, Anas. Create image. Okey, sebagai seorang seorang murid yang cemerlang, saya mendapat tugasan daripada guru saya. Ini baru role. Baru peranan. Siapa kita? Sebagai seorang murid yang cemerlang, saya mendapat tugasan daripada guru saya. Okay, apakah tugasannya? Task. Apa kita nak bagi tugasan dia? Pastikan gambar. Okay, gambar sebenar. Realistik. Gambar sebenar? Realistik. Real punya. Gambar sebenar seekor kucing. Okey, tadi dah main bola. Gambar apa lagi? Gambar apa lagi nak buat? Apa lagi? Naik motor dah. Berkelah dah. Pergi camping dah. Selain mandi, ada tak? Seekor kucing apa lagi? Mandi sungai. Minum kopi. Main hoki. Okey, main hoki. Bermain hoki. Kita cuba. Bermain hoki. Bermain hoki di padang. Putih. Okey, kucing tersebut memakai apa? Memakai pakaian sukan dan memegang kayu hoki. Di tepi padang ada secawan kopi. Lagi. Okay, kita try dulu. Okay, submit. Apakah gambar yang akan keluar? Kucing sakit. Nanti try lah. Macam-macam idea ya. Nak murid cikgu ni, kucing sakit lah, berenang lah. Kucing driver. Oh, okay. Okay, nampak tak kat sini? Can you ask me again later? I'm being asked to create more image than usual. So I can do that for you right now. Okay. Ingin cikgu beritahu di sini. Setiap hari, okay, dengar betul-betul. Setiap hari kita hanya boleh buat gambar ataupun create image sebanyak 3 kali sahaja. Macam ni, cikgu dah cukup dah 3 gambar. Jadi cikgu tak boleh
dah buat gambar dah. Bila lagi boleh buat? Kena tunggu 24 jam. Esok baru cikgu boleh buat balik. Kalisha ni betul. Esok baru boleh buat semula gambar. Gemini buat gambar untuk orang lain. Betul. Kalau tengok gambar yang cikgu ni, gambar cikgu yang pegang buku tangan robot tu, pun cikgu guna Gemini juga. Kucing influencer. Aduh, macam-macam idea lah. Okay, jom kita tengok antara hasil yang rakan-rakan yang berjaya hasilkan gambar. Okay, ingat tau kita punya apa orang panggil gambar, kita ada etika, jangan buat yang berlebih-lebih, jangan ada orang kata apa, jangan ada unsur yang boleh membantu orang lain. Kan tadi cikgu ajarkan ada etika yang perlu kita patuhi. Okey, boleh kan? Tengok gambar yang kawan kita buat. Sekejap cikgu tekan. Cikgu. Ya? Macam mana nak masuk? Masuk apa tu? Masuk Masuk apa tu? Nak masuk apa tu? Gemini ke nak masuk dalam ni? Padlet ni. Tak ada quiz malam ni Nina. Kita tak belajar bahasa Melayu. Gemini. Nak masuk dalam Gemini, kena masuk melalui account Delima. Buka Delima, pilih AI Tools dan juga pilih Gemini AI. Jangan risau, nota untuk malam ni cikgu akan bagi. Kita akan share dekat dalam group. Okay, jom kita tengok ni gambar kawan yang hasilkan ni. Okay, gambar daripada Amar Husaini. Seekor kucing yang comel sedang bermain komputer dalam sebuah bilik yang penuh dengan aksesori gaming. Wow. Seperti Roblox dan Minecraft. Wow. Kucing juga memakai baju Super Mario. Nampak tak? Prompting yang Amar tulis. Sangat-sangatlah jelas. Pakaian ada Super Mario, ada bilik, ada aksesori gaming dan hasil yang dijana oleh Gemini ni sangatlah menepati prompting ini. Okey, bagusnya. Ni siapa? Ahmad Aryan. Hasilkan gambar kucing memakai cermin hitam, baju kurung warna pink, sedang bersantai di pantai yang cantik. Nampak? Kucing ni pakai baju kurung dan memang santai sangat. Kenapa tak boleh masuk ni Delima? Okey, bagusnya. Nuha, Nuha dah berjaya buat. Murid cemerlang hasilkan gambar kucing memakai baju sukan hijau sedang bermain tenis. Nampak? Cantik kan gambar yang dihasilkan oleh Gemini. Okay. Wardina Imtiaz. Sebagai pelukis profesional, hasilkan lukisan kucing sedang meraihkan hari raya. Tengok, hari raya. Ada biskut raya. Ada lampu lip-lap. Okay, Afrina Kismiah. Sebagai seorang pelukis hebat, hasilkan gambar kucing. Latar belakang kucing berkelah tepi pantai, baju berkelah. Ni betul-betul baju berkelah ni. Okay, menikmati pemandangan. Okay, ini gambar, kalau nampak gambar yang Afrina tulis ni, sebab apa? Afrina tulis sebagai pelukis. Maksudnya, gambar ni bukan gambar realistik, gambar sebenar. Dia jadi gambar lukisan. Sebab apa? Prompt ayat yang Afrina tulis ni, Afrina tulis sebagai seorang pelukis hebat. Jadi keluarlah gambar macam ni. Boleh je Afrina kalau nak gambar sebenar. Okay, ada lagi satu gambar Afrina buat. Sebagai seorang murid cemerlang, saya kan seekor kucing ini latar belakang berkaitan dengan kucing berlari, baju sukan olahraga, kasut. Tengok
kasut pun detail dan memang gambar ni keluar betul-betul apa yang diminta oleh Afrina. Memakai cermin mata berlari. Nampak? Sangat-sangat menarik gambar. Okey, kita tengok Wardina Imtiaz ada buat lagi gambar. Saya ingin hasilkan lukisan seekor kucing melawat gua kelam di Perlis. Nampak tak? Nampak tak? Siap kucing ni pegang lampu lagi sebab gua tu gelap. Wah, menarik. Cikgu sungguh-sungguhlah cikgu tak sangka ramai dapat hasilkan. Dan cikgu percaya ramai lagi yang sedang berusaha nak kongsikan apa yang telah kita belajar pada malam ini. Okey, jadi jangan risau. Cikgu akan kongsikan slide presentation, cara-cara ataupun macam mana kita nak buat. Cikgu akan kongsi nota semua, cikgu akan bagi. Jangan risau. Okey. Okey, sebelum cikgu akhiri kelas pada malam ni, kita dah nak menghampiri pukul 10 malam, ada 10 minit lagi. Ada apa-apa soalan ingin bertanya sebelum cikgu akhiri kelas AI for EDU Spark Kids kita? Okey, Edina Syafiq. Okey, silakan Edina. Ada nak tanya soalan? Ada Syasha nak tanya apa? Kan yang kena buat tu kan. Nanti cikgu hantar dekat grup. Ya, betul. Semua pautan cikgu akan hantar, Ustazah Zakia akan hantar dekat dalam Telegram. Okey, tak boleh masuk. Okay, ada yang tanya cikgu tak boleh nak masuk Gemini dalam ID. Cikgu macam mana nak hantar? Saya tak boleh buat. Okey, sekejap lagi. Cikgu akan hantar cara-cara macam mana nak buat. Bukan nak buat sekarang. Kita ada masa, banyak lagi masa. Sebab satu hari kita dapat hasilkan 3 gambar sahaja. Nak hantar macam mana kat cikgu? Nak hantar macam mana dekat cikgu? Okey, hantar dalam Padlet. Ada pautan yang Ustazah Zakia share tadi, kita boleh masukkan. Tu ada, Ustazah Zakia dah masukkan lagi sekali. Hantar dalam Padlet. Siapa yang dah siap hantar 1, nak hantar lagi gambar 10 ke, hari ni buat 3. Esok nak buat lagi 3. Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Boleh saja. Nak hantar 10, 20, 30 pun boleh saja. Nanti cikgu akan tengok. Kita semua boleh tengok bersama. Sama, tak ada masalah. Okey. Untuk malam ini, untuk objektif kita nampaknya alhamdulillah tercapai. Ada beberapa orang murid, bukan berapa lah, cikgu rasa sangat banyak murid yang berjaya masuk kan gambar, hasil janaan, hasil tulis, prompting, guna teknik yang betul. Sebab tu cikgu kata jika teknik prompting kita betul, apa sahaja yang kita perlukan, apa sahaja yang kita minta daripada AI, mana-mana AI saja, bukan Gemini sahaja, semua AI boleh. ChatGPT pun dah boleh buat gambar, nak guna Copilot pun boleh. Cuma cikgu gunakan pada malam ni Gemini. Sebab apa? Sebab Gemini ini ada dalam akaun Delima masing-masing. Semua murid boleh akses secara percuma. Okey, dan cikgu rasa sampai situ saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun ada apa-apa sebarang masalah, boleh tulis ataupun kongsi dalam grup Telegram yang telah kita buat. Okey, dalam grup Telegram tu. Boleh je nak tanya apa-apa, masuk je dekat dalam tu. InsyaAllah ada masalah, sebarang masalah, cikgu akan bantu bersama-sama. Okey, cikgu rasa sampai situ saja. Cikgu serahkan semula kepada Ustazah Zakia. Silakan Ustazah. Okey, alhamdulillah semua murid dapat belajar macam-macam hari ni Seronok semua. Macam-macam gambar. Okey, semua seronok tak pada hari ni? Seronok. Okey, seronok. Masuk siri yang kedua. Okey. Seronok. Hantar boleh hantar pada Telegram.
Okey, sampai di sini sahaja. Murid-murid, kita jumpa lagi. Terima kasih, Ustazah. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih semua. Okey, jangan lupa siri kedua Bye-bye.